Kerajaan Persekutuan akan memperkukuhkan penguatkuasaan bagi membantras aktiviti penyeludupan sisa elektronik atau e-waste khususnya di pintu masuk utama negara melalui pendekatan Whole of Nation yang menggabungkan kerjasama strategik dengan kerajaan negeri. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azwi Abu Bakar berkata, kerjasama bersepadu itu penting kerana usaha pemberkasaan serta menyelaras penguatkuasaan jenayah ekonomi rentas sempadan melibatkan dua peringkat utama di bawah kuasa kerajaan negeri iaitu di pelabuhan dan pihak berkuasa tempatan PPT. Kalau dia ada dua proses level dia, satu di pelabuhan. Di pelabuhan ni KPS, PDRM dan juga Port Authority, kuasa pelabuhan. Tapi bila barang consignment itu keluar, dia akan pergi ke fasiliti atau tempat-tempat yang di bawah pihak kuasa tempatan. Kerana pihak kuasa tempatan macam Majlis Bandaraya, Majlis Daerah, Majlis Bandaraya yang akan keluarkan apa yang dipanggil lesson premise. So dengan maklumat yang ada, kita akan minta supaya dikuatkuasakan premis mana yang melanggar peraturan. Terdahulu, Tan Sri Syamsul Azwi mempengerusikan mesyuarat jawatan perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Bilangan 1 tahun 2026 dihadiri semua setiausaha kerajaan negeri dari seluruh negara. Beliau berkata dalam tempoh 27 hingga 30 Januari 2026, 61 kontena telah diperiksa dan sebahagiannya dikenal pasti mengandungi barangan bermasalah termasuk e-waste dan bahan berkaitan. Daripada jumlah rampasan tersebut, hampir 200 tan merupakan e-waste dan sisa berkaitan, manakala lebih 80 tan melibatkan bahan kuprum yang mempunyai nilai pasaran tinggi.